sehingga menjadi satu gugatan sehingga dibuat laporan. Dia tular ataupun tidak semestinya tular itu benar. Ada yang tular pun tak benar. Fitnah yang bertebaran pun tak benar. Pak I, kita tidak boleh nak menyatakan bahawasanya suara kita itu 100% benar. Ada benda yang tak betul. Sebab saya pun tak menyatakan saya benar, tapi yang saya menegur adalah etika pemakaian. Tak ada kaitan dengan politik pun. Tapi isu yang dipolitikkan oleh puak-puak sendiri. Tapi Faiz cakap tadi, kenapa saya bangkit mempertahankan sebab kritikan kepada Menteri Besar Kedah. Ingat tadi Faiz cakap tadi. Bukan aspek pemakaian saja. Faiz cakap saya bangkit sebagai anak muda mempertahankan Menteri Besar Faiz. Tadi Faiz dah cakap tadi. Mu faham cerita ke tak, saya faham lah tadi. Faiz dah bagi tahu bahawasanya Faiz marah kepada pemimpin ini kerana mengkritik Menteri Besar Kedah. Betul tak Faiz? Memanglah kita marah yang disebut pasal orang Kedah, lah betul lah tu. Apa tu? Apa yang salahnya kalau kita nak goyak apa? Tak salah bagi Faiz, salah bagi orang pula. Sebab Faiz kritik berkaitan dengan penampilan seseorang pula. Macam tak ada point lain, dia putar. Tengok tu lah, belik dah tu. Dia start belik dah tu. Kita back tu. Siapa yang belik? Tak ada belik kau lah. Bapa ya yang nak kalu pasal Faiz dengan MP tu. Hak kes gini pun dalam siasatan kau gapo kau. Taklah apa awak duk kalut dengan pemimpin tu pulaknya? Apa awak duk kalut dengan duk serai Pakatan Harapan dan Pekerja Perpaduan pulaknya? Apa kena kamu pula kalau aku nak kata kau Pakatan Harapan ke gapo kau? Kalau gitu apa tak kata kau demo lah kalau gitu. Kalau kata-kata gemo ke kata kamu ke yang mu masuk mu nak tiket aku tu gapo? Sudah lah, kecek lagi ni lah. Tak boleh nak bercakap molek lah kalau tak gitulah. Bukan kira kacek molek. Sebab itulah Faiz. Gini Faiz, kalau kita boleh mengkritik orang, kita menerima kritikan orang juga. Baru adik. Saya tidak menerima kritikan. Jadi saya siap meniaga hebat-hebat je lagi tak kira lah meniaga ke apa ke tak, itulah cerita. Meniaga ke berdebat ke itulah cerita. Sekarang ini back tu kepada perbahasan tadi yang awal-awal. Faiz kata bahawasanya Faiz marah kerana pemimpin itu kritik kerajaan pemimpin Kedah iaitu YB Sanusi. Jadi saya pun nak tanya juga, kalaulah Faiz tak boleh menerima kritikan Menteri Besar Kedah, orang lain kritik Menteri Besar Kedah, Faiz pun kena terima juga kritikan daripada orang lain. Okey, macam ni. Ni pasal cerita Kedah. Dia tegur pasal MB. Jadi saya pun tegur dia balik. Okey, saya kata, dia kata MB saya ni tak boleh nak jaga. Okey. Dan dia sebut di situ orang Kedah. Jadi kami orang Kedah bang. Kalau kami nak cakap pun, kami ada hak lah sebab dia sendiri highlighted the word orang Kedah. Kenapa Faiz terasa pula sedangkan dia kata orang Kedah, dia tak kata kepada Faiz? Abang bengong ke gapo ni bang? Tadi Faiz kata lain. Sekarang ini dia kata kepada orang Kedah, kenapa Faiz nak terasa? Wah, habis tu aku bukan orang Kedah ke bang? Tadi saya ni bukan orang kerajaan perpaduan ke? Apa kaitan ni bang? Ya Allah ya Tuhan. Jangan spin sangat. Jangan spin sangat adik Faiz. Satgi kalau aku cakap Kedah apa tak faham cerita pula. Tak apalah, saya kecek Kelantan, tak ada masalah. Aduh, siap siap. Tadi bila Abah tanya tadi berkaitan dengan influencer, Abah terasa ke Abah influencer ke? Lepas tu saya tanya balik, dia kata kepada orang Kedah yang Faiz terasa tu pasal apa? Dia tak kata kepada Faiz, dia kata kepada orang Kedah, Faiz terasa sebab Faiz orang Kedah. Sama juga dengan kami ni kerajaan perpaduan. Jadi kami patut terasalah. Betul tak? Tak apalah, teruskan. Kadang-kadang saya suka bukan. Sebab kadang-kadang kita kena tengok juga cara pencapat apa ni kita punya ni. Kalau kita boleh kritik orang, kita kena terimalah kritikan orang. Gitulah adik Faiz. Sedih. Tak apalah, teruskan. Sedih.
Jadi kalau lah Faiz, kalau Faiz tak boleh nak menerima orang kritik Menteri Besar Kedah, sebab Faiz orang Kedah, jadi Menteri Besar Kedah jangan duk kritik orang lain. Macam ni lah. Gitu. Saya ambil orang kata apa pendekatan secara tertutup, dan saya rasa banyak juga sekarang ni saya dapat PM tepi yang menyatakan hanya nak guna untuk populariti. Saya akan undur dan orang kata apa? Saya ni Faiz tak perlukan populariti macam tu Faiz. Hanya orang nak buat marketing je perlukan populariti. Itulah. Itu nak bagi tahu kepada adik Faiz, ya. Sebab kalau kita boleh mengkritikkan orang, kita kena menerima kritikan itu. Jangan bagi depa apa free marketing. Keluar hampa keluar. La ilaha illallah, dia ingat kita nak free marketing je. Itulah masalahnya bila budak-budak begitu. Dah, lepas tu apa tak mau bahas dengan dia sebab dalam, lepas tu apa tak mau bahas dengan dia lagi dia kata kita ni orang tua, kita bagi anak muda bercakap dengan dia kan. Dia duk pusing. Kita ni bukan influencer dia baru je apa dapat 1 million dia dah bangga. Ini dia buat dia rupangan Sanusi lah ni.